Okay, sekarang kita kat JJ Durian. Durian kat sini ditanam di Banjaran Gunung Perak. Jom kita tengok apa yang ada. Yang bestnya durian kat sini, dia macam biji dia tu macam keset tau guys. Jadi isi dia banyak. So, kalau korang makan kat sini, confirm bertambah-tambah. So, dia orang ada Blackthorn, ada Musang King. Ada banyak lagi pilihan-pilihan kat sini. So, korang tengok sini lah. Harga best punya, berpatutan macam customer happy, kita happy, everyone happy. Lagi banyak, lagi murah lah. Betul. Okay, kembali lagi kita dekat misi mencari durian dekat Ipoh ni. So sekarang kita orang dekat JJ Durian. Betul-betul dekat bulatan MB. Dan dulunya Shutter 8 dekat tempat parking tu. Korang boleh datang sini. Ada banyak lagi durian-durian dia. Dia ada Musang King, dia ada Blackthorn, dia ada durian kahwin. Jom kita cuba. Bukan tu je. Sekejap. Dia orang pun ada. Nampak? Ini manggis Jepun. Memang manis guys. Kenapa manggis Jepun? Bentuk dia macam love. Musang King. Ini dia Musang King kita. Nampak ni? Ini dia Musang King. Nampak cantik, tak lembik. Itu yang paling penting. Sedap gila. Lepas tu biji dia bukan gemuk-gemuk tau, ni penipis tu. Tak manis sangat, just nice. Dia durian original Perak. Sedap gila. Biasa RM5-6 tau. Ini RM4, paling murah di Ipoh. Sekarang kita try Blackthorn. Oh my god, lembutnya guys. You boleh rasa kelembutan dia. Bismillah. Sedap gila. Manis kan? Patutlah anak saudara kita makan tak berhenti sebab sedap. Lagi, nak lagi.